Hai guys, so kita kembali lagi dalam episod Unpack Pokemon TCG untuk episod 51. Kita masih lagi dekat Sleeve Pack Scarlet and Violet, iaitu Journey Together. Okay, so kita buka. So ini adalah episod yang kedua terakhir. Untuk tahun ini kita ada episod 52. Episod 52 tu episod terakhir lah, episod minggu depan. Okay. So kita tengok pack ini ada manis-manis ke, tak ada manis-manis. Okay. Kita gunting dahulu. Okay. Dah gunting, kita keluarkan. Kita tengok apa yang kita dapat. Okay. Kad letak tepi, satu kad ke depan. Oh, macam base dia. Dah sama. Okay. So, kita mulakan dengan Leaf Energy. Okay. So, kita bagi Gengar pegang dulu untuk laki Charm. Okay. So, Leaf Energy ataupun Grass. Kita ada Kecleon. Okay. Harga tu saya letak dekat atas sudah. Yang kedua, Torchic. Lepas tu kita ada Yono Watrel. Apa ni? Squad Kabili. Clove. Stadium, Livincia, ada Super Potion, Reverse Holo, Audino, dan di belakang KAA, last card tu ada warna ke bawah lah, Reverse Holo, Cramoran, dan di belakang dia hadir dengan EX. Ini EX ni. Yes, EX Paldean Prosire EX sahaja. Okay. So okay lah, ada manis-manis juga. Kalau tengok kad dia ada glitter-glitter sikit lah. Tengok ada bintang-bintang tu. Nice. Okay. So condition kad ini okay. Kalau dah okay, kita letakkan dalam sleeve. Okay. Tu yang paling penting. Okay. Biasalah. Ya, macam ini kita letak dekat sleeve. Lepas tu saya akan letak dekat binder lah, nanti binder bahagian EX. Okay. So yes, pack ini ada manis-manis lah juga. Okay. Walaupun bukan full art. Okay. Kita dapat Paldean Crossfire EX. Okay. Kita jumpa dekat episod yang terakhir minggu depan. Itu saja. Thank you dan bye-bye.